Dua ikan jerung sedia dipancing. Weh, ikon bank aku kena sekat lah. Weh, aku pun sama. Weh, cepat tekan ni tu, nanti habis duit kau. Betul jugalah. Ni. Betul. Kejap je Lily, sabar. Cuba tengok link tu. Mana ada bank hantar link macam tu dekat SMS? Betul lah. Ini mesti taktik phishing. Aku tak nak lah tekan. Okay, aku dah masukkan username, password dan TSC. Okay, settle. Bagus. Yes, tak dapat 2-1 pun jadilah 5,000 milik aku. Weh, duit 5,000 aku hilang ni. Macam mana ni? Semua ke? Ya weh. Nasib baik aku tak klik lagi. Duit aku selamat. Jangan risau Pika, anda ada masa 24 jam lagi. Cepat hubungi 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan untuk sekat transaksi tersebut. Ingat formula ini. Jangan panik. Jangan klik. Bank tidak akan pernah sesekali meminta maklumat peribadi melalui SMS. Jadilah pengguna digital yang bijak. Selamatkan duit anda. Setiap hari ramai rakyat Malaysia menjadi mangsa scam kerana terpedaya dengan satu panggilan telefon. Hello, ni Cik Usna ke? Ya, saya? Kenapa tu? Saya dapati daripada akaun Cik ni ada transaksi yang mencurigakan lah Cik. Serius ke? Betul Cik. Boleh berikan nombor taksi sekarang untuk saya bantu elak daripada akaun Cik dibekukan. Kenapa Usna? Ada orang minta nombor TSB aku. Janganlah bagi nombor TSC yang sesuka hati macam tu je. Betul, sebab bank tak pernah minta kita punya TSB dengan password benar refund kita. Betul juga kan? Alamak, hantui dah pula. Dah handphone. Pelik-pelik je dia. Usna tengok ni. Baru je ada dekat aku tadi. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan dan terus hubungi pihak bank melalui nombor rasmi. Nasib baik kawan nombor TSB tak ada duit. Nasib baik Sekelas sebelum berkongsi maklumat peribadi anda. Apa ni? Verify account ke ni? Aduh. Betul dapat data baru ni. Thank you lah sebab tak belajar cyber security. Hello? Weh, banyak yang minta. Yang kena scam ni. Duit tinggal berapa sehari ni? Kenapa tinggal RM1? Aku kena scam ke? Sekejap lah. Rasanya ada kerja lah. Mana telefon? Kenapa Azad pagi ni? Tekan lah. Ni scam ni. Azad. Satu klik salah, lesap segala-galanya. Ingat, scammer tak pilih masa. Cyber security untuk lindungi diri dan orang tersayang. Ingat, tak pasti jangan tekan. Setiap hari pasti ada sahaja kes penipuan dalam talian dilaporkan dan ada kalanya membabitkan kerugian mencecah jutaan ringgit. Mangsa akan diberi pautan APK oleh sindiket untuk dimuat turun dan tekannya melalui aplikasi yang sah. Apa tu? Will. Kenapa? Aku dapat bantuan ni beratus ni. Banyak lah. Banyak apa ni? Ni macam bahaya je. Betul. Sekarang pula famous pasal scammer. Tidak student. Minta pernah bagi 500 ni aku nak tekan juga. Ni ada. Kita happy tu. Okay, lepas tu masa tu persamaan dua ni. Sini tak. Weh, kenapa pula?
Weh. Weh, tak ada. Dah cakap tadi. Kena report lah ni. Hello, Red Wine dah masuk dah? Okay. Nice. Enjoy. Pada masa kini, internet digunakan secara meluas untuk pelbagai keperluan. Namun, penggunaan internet turut mendedahkan pengguna kepada pelbagai ancaman cyber yang boleh menjejaskan keselamatan maklumat dan privasi pengguna. Weh, aku menang RM10,000 tu. RM10,000 banyak betul. Tapi macam suspicious je link ni. Kau jangan tekan dulu. Tak, aku tengok okey je. Jangan. Nanti bahaya ni. Hayalah, kau jealous. Tak ada jealous. Nanti apa-apa jadi, kau nak tanggung. Kalau kau tak percaya aku, kau jom ikut aku pergi jumpa pakar. Yang tahu pasal benda-benda macam ni. Jom ikut aku. Kita nak tanya pasal link di scammer ni. Serangan seperti ini dikenali sebagai phishing, iaitu satu bentuk penipuan dalam talian yang bertujuan mencuri maklumat peribadi pengguna. Untuk melindungi diri anda daripada tipu cyber, yang pertama, anda tidak perlu mengklik pautan yang mencurigakan. Yang kedua, menggunakan kata laluan yang kuat. Dan yang ketiga, aktifkan pengesahan 2 faktor. Dan sentiasa semak kesahihan maklumat sebelum bertindak. Hai semua, tahukah anda kita sekarang sedang berada di dalam era digital yang mana saban hari ancaman cyber semakin meningkat. Oleh itu, kesedaran keselamatan cyber amatlah penting. Jadi hari ini kami akan kongsikan tentang kesedaran cyber security dalam kehidupan seharian kita. Cyber security merupakan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi komputer, telefon pintar serta rakan data anda daripada ancaman cyber. Antara ancaman yang sering berlaku adalah penggodaman akaun, pencurian identiti, malware serta phishing. Jadi, pentinglah bagi pengguna atau individu sendiri mempunyai kesedaran untuk melindungi akaun peribadi anda daripada ancaman cyber. Adakah anda pasti setiap mesej yang anda terima itu adalah selamat? Phishing, scam dan malware ialah antara ancaman cyber yang semakin berleluasa. Ia boleh mencuri maklumat peribadi, kata laluan malah RM1. Jangan mudah terpedaya, fikir sebelum klik, semak sebelum percaya dan lindungi diri anda di dunia digital. Terdapat beberapa langkah mudah untuk meningkatkan keselamatan cyber. Pertama, gunakan kata laluan yang kuat dan berbeza bagi setiap akaun. Kedua, aktifkan pengesahan 2 faktor untuk lapisan keselamatan tambahan. Ketiga, sentiasa kemaskini sistem operasi dan aplikasi supaya peranti dilindungi daripada kelemahan keselamatan. Jika akaun anda digodam, jangan panik. Terus tukar keselaluan kepada yang lebih kuat dan unik, kemudian aktifkan 2FA untuk menambah keselamatan akaun. Semak jika ada aktiviti yang mencurigakan dan log keluar daripada semua peranti tersebut. Jangan lupa laporkan kepada pihak platform dan beritahu rakan-rakan kita supaya mereka tidak terpedaya dengan mesej atau outcome yang dihantar melalui akaun anda. Sebagai penutup, ingatlah bahawa keselamatan cyber bermula daripada tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Berfikir sebelum klik, gunakan kata laluan kukuh dan sentiasa berwaspada terhadap ancaman dalam talian. Stay safe everyone. Hello? Hello? Saya dari pihak bank. Akaun anda mempunyai transaksi yang mencurigakan. Betul ke? Apa yang saya kena buat? Kami telah menghantar kod OTP. Sila berikan nombor itu untuk pengesahan akaun anda. Okey, baiklah. Bukankah nombor OTP tak boleh share dengan siapa-siapa? Helah pencurian OTP. Mereka tidak menggodam kod, tapi mereka memperdaya anda untuk memberikannya. Anda cuba untuk login ataupun meletakkan semula kata laluan.
Bank atau aplikasi akan menghantar anda OTP. Bahagian itu akan nyata dan benar. Kemudian telefon anda akan berdering. Hello, saya daripada bank. Mereka kedengaran tenang, mesra dan profesional. Mereka sudah tahu nama anda. Mereka akan cipta satu situasi yang mendesak. Kami dapati akaun anda sedang diakses. Boleh anda bacakan kod OTP yang sedang dihantar? Akan tetapi kod itu adalah kuncinya. Saat anda membaca kod itu, serta-merta mereka menggunakannya. Anda fikir anda sedang menguncinya, tapi anda sedang membuka pintu kepada mereka. Dan sekarang mereka berada dalam akaun anda. Ingat, bank sebenar tidak akan pernah meminta kod anda. Kod itu hanya untuk anda sahaja. Hai, pernah tak anda menerima mesej yang mengatakan akaun bank anda disekat atau anda memenangi hadiah yang anda langsung tak sertai? Hati-hati, itu mungkin bukan berita yang baik, tapi itu adalah cubaan scam. Pada masa kini, scam dan serangan phishing semakin berleluasa melalui SMS, WhatsApp ataupun email. Penipu menggunakan pautan palsu untuk mencuri maklumat peribadi seperti kata laluan, nombor akaun bank dan kod OTP. Ramai yang menjadi mangsa kerana terpedaya dengan mesej yang kelihatan meyakinkan. Bagaimana situasi ini boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita? Jom kita lihat video ini. Siapa akaun pensekat ni? Tak SMS? Mesti ni dia guna televisi. Televisi tak apa? Televisi tu dia macam satu bentuk penipuan cyber, di mana scammer tu dia akan bagi SMS ke, WhatsApp ke, dia bagi link supaya kita tekan link tu. Jadi nanti dia dapatlah maklumat pribadi kita. Jadi ada yang jangan tekan link, bahaya, betul je. Cara mengatasinya ialah yang pertama, jangan klik pautan yang mencurigakan. Kedua, semak nombor telefon atau laman web rasmi. Ketiga, guna kata laluan yang kuat. Keempat, aktifkan 2FA anda. Yang terakhir, jangan kongsi OTP kepada mana-mana individu. Dengan hanya satu klik, ia boleh mengubah hidup anda. Berhenti, semak dan fikir semula sebelum klik. Lindungi diri dan data anda. Setiap hari kita menggunakan telefon, media sosial dan perbankan online. Tetapi tahukah anda bahawa data peribadi kita boleh dicuri hanya dengan satu klik sahaja? Wah, saya menang hadiah. Tekan je lah. Cepat klik sebelum tawaran tamat. Kamu, tunggu dulu. Jangan klik link itu. Scammer selalu menggunakan hadiah palsu untuk mencuri maklumat peribadi kita. Hati-hati tau. Nasib baik awak nampak. Jadi apa yang saya perlu buat? Siapa ni? Hello, saya dari pihak bank. Sila berikan nombor OTP untuk pengesahan. Nak saya bagi OTP? Boleh je. Jangan! One time password ataupun OTP, nombor kad bank, kad pengenalan dan juga kata laluan kita tidak boleh dikongsi tau dengan sesiapa. Gunakan kata laluan yang kuat. Jangan guna tarikh lahir atau nama sendiri. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol. Aktifkan pengesahan 2 faktor atau 2 factor authentication. Sekiranya anda menjadi mangsa scam, segera hubungi bank anda ataupun NSRC 977. Selamat di dunia digital, lindungi data anda.